Jadi hari ini topik perbincangan adalah adakah sakit perut pada minggu pertama kehamilan itu normal atau tidak normal. Kadang-kadang apabila anda mengalami kekejangan ringan, ia mungkin normal disebabkan oleh penanaman janin. Tetapi jika kekejangan ini semakin teruk, anda perlu berjumpa doktor kerana ia mungkin boleh menyebabkan keguguran. Jadi, punca sakit perut biasanya adalah normal tetapi kadang-kadang kadar keguguran berlaku dalam 5 hingga 10% kes. Punca biasa lain adalah apabila anda mengalami loya atau muntah, itu juga boleh menyebabkan kekejangan di bahagian bawah perut. Punca yang paling jarang adalah kehamilan ektopik atau sista ovari. Kadang-kadang, regangan ligamen bulat juga boleh menyebabkan jenis kesakitan seperti ini. Namun begitu, apabila anda mengalami kesakitan seperti ini, perkara terbaik adalah berjumpa doktor atau hospital berdekatan. Terima kasih.